Okey, selepas ni Ustaz nak buat carta. Setiap bulan yang baru, Ustaz akan naikkan nama murid yang hadir sepenuhnya pada bulan lepas. Macam bulan ni bulan 5 kan? Bulan 6 nanti Ustaz akan naikkan nama siapa yang hadir sepenuhnya, dan dia akan diberi penghargaan seperti hadiah. Boleh? Boleh. Macam bulan ni Irfan Hakim setakat ni belum lagi tidak hadir. Tepuk tangan untuk Irfan Hakim. Okey, Irfan Hakim adalah murid yang paling sedikit sekali tidak hadir ke sekolah. Daripada bulan 3 itu cuma 2 hari saja. Tepuk tangan lagi sekali untuk Irfan Hakim. Baru 2 hari dia tak hadir sekolah, ya. Dan kita ada satu orang murid lagi yang tak pernah tak hadir daripada bulan 2 tu hari. Itulah Amanda. Tepuk tangan untuk Amanda. Okey, terima kasih Amanda. Alright, Amanda dapat hadiah, Irfan dapat hadiah sedikit daripada Ustaz. Okey, tepuk tangan semua untuk kedua-dua murid ini. Tepuk tangan sekuat-kuatnya. Jadi, selepas ni kita akan naikkan nama murid-murid yang hadir sepenuhnya. Dia akan diberi penghargaan. Yang tak hadir kerana demam, sakit atau masalah tidak dielakkan, tidak mengapa. Tapi jangan tak hadir kerana sebab-sebab yang lain. Malas, tak bangun tidur, lambat. Ustaz tak mau dengar. Boleh?